Apa benda ni duk pasal-pasal orang kelang kabut sangat ni? Ha? Oh my god. Dia panggil apa tadi? Dia panggil budak-budak? I'm pregnant. Tu pun dah kena hap. Hello. Jangan nak balik? Ha? Semalam janji nak balik hari ni kan? Now! Sekarang kat mana? Okey, kalau korang tengok episod ke-16 drama bersiri Bisik Asmara. Bisik Asmara. Saya dah faham watak Norin. Norin ni dia macam dia dah nampak target dia. Target dia Farhan lah. Untuk kita bukan setakat, kita bukan kena tengok Norin ni sebagai penyondol, sebab ramai orang jadi penyondol, tapi Norin ni psycho. Psycho dia macam dia sampai lupa yang dia ni penyondol, bukan isteri kepada Farhan. Sebab dia call Farhan ketika Farhan dengan Sheila tengah berdua, and then dia call, dia marah Farhan. Farhan tu macam malah seolah-olah macam Farhan ni suami dia. Pergi jumpa lelaki, macam Farhan ni jumpa bini nombor 2 pula. Sedangkan dia ni tak ada ikatan apa-apa pun dengan Farhan. Dia marah macam tu sekali. Jadi kita boleh nampak yang Norin ni psycho sebenarnya. Dia macam, kalau seorang penyondol biasa, dia cuba nak, penyondol akan cover perbuatan mereka. Kalau boleh tak nak isteri tahu, isteri kepada orang yang disondol tu tahu. Tapi tak, macam Norin ni dah terang-terangan, sebab dah kantoi pun sebelum ni. Dan saya tengok macam Sheila ni macam kesabaran dia tinggi. Macam dia tahu suami dia ni berlaku curang, tapi dia masih lagi beri ruang pada Farhan. Mungkin dia nampak Farhan ni boleh berubah lah. Ataupun masih ada ruang, masih ada rasa sayang lah. Walaupun Farhan ni kejap okey, kejap tak. Farhan dia, pada saya dia masih sedar dia ni masih lagi suami kepada Sheila. Mungkin situasi Farhan ni sebab PJJ kan, bila tak bersama dengan isteri, jadi kena pula dia duduk dengan, tinggal dia rapat dengan Norin. Norin ni akan guna keadaan tu untuk tarik Farhan, buat seolah-olah dia macam Stockholm Syndrome lah, yang membuatkan Farhan ni macam dipenjara di dalam perangkap Norin lah. Jadi kita tengok Farhan ni macam dia tak boleh kena fight sikit. Dia boleh nak berkeras tegas sikit. Dia boleh kesedar situasi yang apa yang Norin dah buat kat dia. Kenapa dia tak boleh setia kepada isterinya. Jumpa lagi.